pakai Inilah. black hot, black head. Black apa? Black dog. Amin. Nak pakai. Ada black cat tak? Naklah kucing haji yang haram. Sikit-sikit jangan buat banyak. Sikit. Ayam aku tak nak lah. Ayam banyak nak. Dah tak? Tapi kalau hitam, Belum telan. Oh, belum telan. Okey. Oh, rasa kat lidah. Nantilah Kak ada rumah. kalau hitam, Ada ni pun tak. Ayam tak nak. yang ada ni boleh bagi anak-anak pakai. Tak tahu makan. Kita cari ni tak boleh lepas. Kakak, balik tolong uruskan. Ya, Kak ada urusan lain lah balik ni. Aku kena sekat orang. Ayam freezer ya. Freezer? Tak bayar bulan tu. Nak berapa harga kita? Apa tu? Petai. Dah banyak-banyak. Nanti angin. Bagi sikit tak apa. Dah umur tu pun bagi. Kakak dia mak main macam tu. Tak nak, ni tak nak. Okey dah. Tak nak. Tak mau. Ni nak udang je. Lawa tu nampak. Mak kata pakcik sekarang jangan elok pakai urin. Urin tak lawa. Urin sebab dia Kita lalat. ada minyak semua ke kat dalam? Ada? Telur tak ada. Masakkan mak minyak semua je lah. Boleh. Yang ni? Keluar dia jual kat bawah tu. Tak nak. Udang? Ada. Kenapa salam? Beli 10 biji je. Lah. Saya habiskan ni. Dah beli ayam. Saya habiskan ni. Saya habiskan. Habis tak nak makan. Tak nak makan. Tapi tadi Tapi kalau nak macam beli warna tak pilih coklat warna. lah. Warna daripada warna hijau tu tak cantik. Kalau dah beli, Nak beli. habis dia ada rabak ni. Kan anak-anak boleh pakai. Apa tu? Cik kau bing. Tapi jangan biar geli. Eh, nanti tak nak. Apalah ni? Ni nenek tak apa. Buang je lah. Dia letak dalam air. Tak apa ya? Cicak mengkarung lah. Gigit orang tu kan? Tak adalah. Lepas. Adik, Afiq jangan bunuh Afiq. Jangan bunuh. Lepas lah. Mengkarung. Atas, mengkarung. Tapi dapat pahala tau. Awak Dia ada berapa ke? Kau jangan ingat aku empuk kepala kau. Baik, ayah tu lempuk kan. Tu masuk kat dalam mana tu? Masuk dalam kain. Tu namanya cicak mengkarung. Kau cicak kau bing besar tau. Gigit orang tau. Tak adalah mak. Tu biar awak. Buaya ke? Kesan dia. Saya bulan 12 saya cuci lagi. Ikram. Nak apa? Ni suap. Lepas makan ni. Sedap tak? Carilah tema yang high end sikit. Tak nak alif kan? Bukan kemah, saya tak bukan perkemah. Yuk. Yuk. Saya jual dengan kau nak air kemah. Murah je. 500 semua satu set. Aku pakai sampai bergeleng-geleng tau. Nak sup. Fly sheet tu pun tak payahlah. Ni boleh pakai balik kot. Fly sheet tu dia datang satu set Tak ada apa dia yang pegang. Nanti kau Ini tengok. Dia macam ayah beli. tahu. Nama dia Nature Hike. Dia ada nari kecil. Tapi dia ada nama-nama lain. Tahu seafood. Model-model lain. Tahu seafood. Ada tengok belah sana. Nature Hike juga. Yang angin. Panas. Tu ayah masukkan tiup, dia naik sendiri. Itu okey. Oh tu, biar ayah beli rumah ke. Sama-sama. Kenapa? Sewa rumah je. Tenang sangat. Macam elektrik air. Tak, saya tengok tu. Abasa. Kau pegangkan lah. Plan awal kita nak datang macam ni je kan. Plan awal kita nak datang macam ni je, bukan metro troli. Serius, apa nak troli sama budak lebih? Ayah nak beli beg kedai kat mana? Tak nak? Depan lah kak. Depan lah kak. Sepatu.
Ni tengah-tengah orang makan. Tapi kalau masak-masak kat tepi tu mahal kau tahu. Tu semua orang ada tu. Yang kat dapur. Assalamualaikum. Kalau air batu satu beg dah tinggal sini boleh ke? Nanti kita orang ambil pulang boleh ke? Kalau tak boleh Nak tinggal sini. satu beg. Sudah ambil satu beg dulu. Boleh bawa. Tak maksudnya nak kita orang dah tempat. Tapi kalau tak boleh tak apa. Oh okey boleh. Tak apa dah ambil dulu. Boleh. Betul bang, betul. Ni lagi buat kat mungkin. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Soy. Betul. Oh, mungkin dia memang tiba dia dah order lebih semua nak boyol je. Oi. Dia nak boyol je kan. Dia dah sampai first malam Ilham ke Imran cakap Itu saya. pegang musang ke? Bukan. Towel. Tuala. Dia pegang tuala. Kain. Oh. Ni Aku apa mana? Imran ke Ilham dia kata dia ada bawa mainan. Ada Uno, ada banyak lah. Nanti malam tu main lah. Dah lah tidur awal. Tak tahu takut dosa ke? Nenek kacau. Takut api neraka. Tak payah ke campur. Tak payah. Ni RM5.60. Pakai baju pelaut. Tak jauh lah. Hiking. Mama ada lah. Oh ni ada benda ni. Apa orang panggil? Ada. Allah. Licin ni mat. Sekarang kita nak pergi hiking. Betul lah. Kita ambil video nanti punya kemah. Saya nak kemah tu. Tolong beli besok balik. Ya ni lah satu ni kalau pergi hiking atau pergi camping. Tengok orang punya. Ini kolam ikannya. Sini pun kolam ikan. Ini kalau tak ada pengawasan ni mau ke dalam budak-budak. Ada ni lah. Seli. Ada 1,000 ekor abang terlepaskan. Baru lepas? Ada. Dia kata dia kena lepaskan 1,000 ekor. Pergi trekking. Selalunya tourist guide dia kena cakap tau. Apa jadi pokok apa. Cakap yang tak belakang. Apa kan? Afiq Dia Afiq. dah. Awal-awal dah pacak. Tak, kau lantak kau lah. Tak, aku ke depan lah kau. Aku ke belakang. Kau dah pergi tadi. Ya okey, ni flysheet ni dia nampak ada kangkang-kangkang. Nature mini waterfall.
pacak-pacak ke? Dekat yang hotel lebih kurang je betul. Ni, hotel dia lebih kurang je. Dekat bulan 12 tak, ini satu round. Mana? Bulan 12. Tinggal 10, 9, 10, bulan 12 dia lah, satu lagi. Nanti akan cari. Percutian hujung tahun. Dia buat apa lagi? Boring niaga. Straight je. Sikit lagi. 5 minit lagi. 23 bulan 12 last. Oh, 23 bulan 12. Nah, lepas SPM. Dah lama tak buat kasut pun. Slipper gitu. Basah-basah agak. Lantai dia. Dia curi kat belakang. Dia yang depan tak. Oh, sweeper. Sweeper kena belakang sekali. Ha, bagus betul bukan Pak Usu sweeper. Air tu dia bawa pergi tadi. Dalam ni? Budak-budak tu tengah dorang ni. Faham. Tak ada ikan. Alright. Alisha, Adi. Gambar. 1, 2, 3. Satu, tiga, dua. Satu, dua ya. Dua orang tertinggal. Nama kita. kat belakang. Okay guys, nama saya Zul. Saya dengan saya bapak saya, Zulaika. Kita dah pakai YouTube dia. Okay, kat belakang ada waterfall. Tak nampak waterfall lagi. Okay, kat belakang ada waterfall. Okay, waterfall. Okay. Oh, ikan yang ada Sini apa ada yang hitam kat badan dia. Ikan sebara. Ikan memo. Okay guys. Okay, depan kita ada bau. Wah, aku tak nampak stick tu. Weh. Jangan, pokok weh. Okay, buat nature. Buat drone. Macam ni lah buat drone. Dia potong depan tu. Tenang. Jatuh bodoh. Macam mana kau ambil tu? Okay, cahaya. Relax ni. Lagi kena lalu. Ni memang pokok dia berduri. Pokok apa? Pokok duri. Kan kena. Pokok lipah. Yang ada sini. Pokok lipah dia berduri. Akak pernah terpegang pokok tu? Hebat dia cakap hebat tu. Tak. Aki masuk dalam tu tak ambil kau. Dan ni dia shoot luar lah. Kau ke sini lah, dik. Kau pergi mana? Jangan. Sini. Nak dekat dengan orang lah. Masa nak jadi sniper. Ni Adalah laluan air sebenarnya. Sampai sini tebing. okay, dah. Sampai dekat sini. Dalam sini. Betul tak orang cari ni emas. Nak ke bawah. Nak ke sangat. Dah kalau sudah kena mau dah tak video dekat video sini orang. Bang. Mana abang beli kemah abang ni? Nanti dia tengok ikan, kita akan celup rumput ni. Tekan aku. Macam. Okay, masukkan. Okay. Ke dalam mana?
Goyang ni. Goyang ni. Gaya. Goyang ni. Okay, baby. Review sikit. Baby, kenapa baby pergi ke sini? Review Kenapa baby sikit boleh air sampai ke terjun. sini? Semua orang ajak. Sebab orang ajak. Review air Baby terjun. pernah pergi tak ke tempat-tempat macam ni? Semua Di review air jalan-jalan. terjun. Jalan. Dah seronok tak? Nak pergi lagi tak? Tak kan? Tak tahu nak pergi ke sana. Dia cakap tak nak. Dia malu. Dia malu. Dia malu. Ni nak pergi mana lagi? Mandi lagi. Dah makan. Okay, jom kita mandi. Okay, today we are... Dapat Aku perasan. Ni lah view. kenapa? Ni lah bukit tu. Guys, hari ni kita tengah buat vlog. Kita akan buat vlog. Bukan waterfall. Water. Waterfall. Okay, kita dah sampai kita punya kemah. Kita tengok. This is our campsite. Ini tempat yang kita sewa di campsite lah. Pelbagai lah. Ni ada pelbagai lah. Okay. Where's my money? Okay, kalau semua orang nak tahu, inilah tempat makan. Tengok. Pelbagai hujung wadah. Sedikit kan? So, ini tempat saya tidur dan juga kira macam dewan makan lah. Dia ada. Cikgu lupa. Jangan lupa. Dia masih lagi. Ayo sekali sakit. Dia sebenarnya Bibi pada menang ni. Dia ni akan kat atas. Bibi pada menang. Dia macam melengkung. Itu sebenarnya. Bibi dah menang sana. Ayo masuk. Ha? Dah melampau lah tu. Bukan lagi pun bergegar. Ya Allah Tuhan. Ada dia? Dia katanya makna okay you. Kena paksa. La ilah. Okey dah basah. Boleh turun satu step lagi. Abi dapat mana mama? Kau ke mama? Lagi satu step. Dah mau. Semangat nak pergi mancing. Kak dulu kenapa? Saya suka. Ya. Okey, bye.
Oh, salah faham. Bukan dia. Baby jatuh nanti. Kenapa air kotor? Tapi Air kolam? Air kotor. comel. Ikan. Talapia. Dia dapat kecil. Ni talapati. Biasalah saya go office mah. Tak payah percaya mah. Dia nakal. Kalau ambil gambar tak? Saya tadi susah sangat nak dapat. Ikan tidur. Okay, ni kalau saya baling kau pun dapat ni. Okay, malam ni awak makan. Tadi awal-awal dapat yang kecil je. Malah nak batak. Imran minat betul mancing? Minat. Dia selalu tengok ni National Geography you. Oh. Ya, mana kau share kau masuk kau. Okey. Comel lah ikan ni. Pegang. Tiba-tiba sini orang. Wow, ada ikan. Hah? Anak main budak-budak mana? Baru hujan. Tu dah main hujan. Jangan main, nanti pakcik nampak. Dah hujan. Agak ikut dulu. Tak ada serius sangat lah. Dia jaya kena ada. Ya, dia lebih buat apa? Kalau tak ada roti dia tak nak kan? Roti. Lihat macam nak buat. Masuk je lipat. Tomato ada. Dah habis mandi air terjun guys. Belum. Waterfall second round. Waterfall hiking second round. Bisa satu dom ya. Satu dom untuk ni. Kita tahu Ron. Apa dia? Satu dom letak ni je. Ni?
Baik-baik, licin. Check in. Semut berkawat satu-satu. Hurrah. Guys, hari ni kita nak tengok water head. Water? Water what? Waterfall. Ya, pegang. Pegang lah. Okay, cakap. Macam biasa orang tengok YouTube. Cakap apa? Cakap. Cakap je. Ha, Kita akan pergi dekat tempat Oh, bagi tahu tidur. kita pergi mana sekarang ni? Alah, video ni nanti kita post. Cakap lah. Nanti bagi awak balik Cakap video. lah. Bagi mama nanti. Cakap je. Sekarang kita nak pergi sana. Oh, post right. Sekarang Buat lagu ni. Welcome back guys. Sekarang? Hari. cakap lah. Alah, dia sedih. Semua buat selamba dah. Sikit lagi rempah itu ni jatuh kepala. Ya. Kepala demo. Oh, licin cuy. Dia buka-buka tu. Dia Demo tak faham dah kata dah. wow. Oh, jatuh. Jatuh tu. Oh ya. Oh, macam tak ada. Oh, kau tengok semua tu ke? Tepi lah dik. Okey. 1, 2, 3. Tepi dik. Tepi lah dik. Kau kacau tu. Yang gambar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cepatlah. Sabar lah weh. Bang, cepat bang. Weh, pinggan weh. Sejuk. Kosong tu. Oh, bukan main tiga. Hei, segan lah Kak Su tengok kain macam ni macam baru lah. Biasa. Biasa. Betul ambil video kain Kak Su macam ni. Tiba-tiba air datang nak tengok lah. Saya cakap balik. Kat atas tengah ring. Kakak Kak Su pun sama nak Cedok apa tu? Cedok apa tu? Cedok ini. Odeng. 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 Padahal siakap 3 rasa. Ada udang goreng. Ha? Tadi ni makan? Tetek dia. Sebelah 2 kilo. Aku punya kecil. Berapa kilo? Tak ada kilo? Satu kati? Kau Tak tahu. ada ni. Ada. Berapa? Nak berjalan pula. Sama. Cepatlah. Tadi nak. Nak tapi jangan banyak. Oh. Tu sama je nak. Itu ada udang, ada apa. Udang. Cendawan boleh tak boleh makan. Udang boleh. Tak. Nak gambar tu. Banyaklah dia masak. Apa nama ikan ni? Im, tak makan. Kenyang ke? Tak, nampak tengah. Tak sedap je. Kakak Kak Su pun sama nak. Cedok apa tu? Cedok apa tu? Cedok ini. Odeng.
Odeng. Obeng. Odeng. Ada siakap 3 rasa. Ada udang goreng. Abang dia warna merah 28 bang. Warna merah 28. Dia bagi dua warna merah 28. Tak sejuk. Dah menang. Dia ada satu je kan? Tapi dulu sebelah kepalanya. Dia lah kepalanya. Tengah buat kopi tu. Masak sekarang. Oh. Oh lah. Ini aja. Oh. Hijau. Apalah dia ni, dia Kau ikan ni kau. Nah. Eca nak minta tolong. Dah barang. Kau bupa mandi kau mekak kat sini. Okey, Pak Usul kata tak payah tolong. Tak tu. Boleh baby mok. Allah. Acha, tak masalah. Uish, busy. Ini kat sana. Okey. Tolak. Gil.
Dah basuh dah. Hijau dah. Apa dia? Dia tak ada kat sini. Tak ada. Jom balik. Oh, ikan hidup.